di pucuk malam, menggapai bayangmu di antara bintang. Tiada kata yang korang sambung nyanyi lah nanti. Kena layan. Kena layan kan? Sambil-sambil tengok music video tu, memang Ain boleh bagi A++. Sebabnya handsome dan kacak. Kita tengok yang kacak je. Ya, betul. Sebab kita perempuan. Ya. Kalau yang lelaki mesti tengok yang bertudung merah tu. Tapi yang persoalannya ramai yang bertanya, sebenarnya lelaki tu dapat jumpa ke tidak perempuan tu kan? Jadinya macam mana bang? Jadinya dia ibarat macam, adakah dia bermimpi? Okey. Adakah klip video ini menceritakan tentang sambungan untuk umpam memimpi dalam mimpi? Faham? Jadi kehidupan kita ni ibarat seperti mimpi. Yeah. Dan merindukan sesuatu yang pasti dan merindukan sesuatu yang tak pasti. Itulah kehidupan. Kalau rindu tak semestinya Sebab kita dapat memiliki. tak jadi merayap. Yelah. Rinduku merayap di pucuk malam, menggapai bayangmu di antara bintang. Dengar tu. Ayat-ayatnya begitu puitis Okey, jadi sekali lagi lah I nak kongsikan lagu ni komposernya oleh Joe Slash, liriknya daripada Abang Baguio sendiri, arrangement music daripada music oleh Adi Sixsense. Dan juga Joe Slash. Okey, itu antaranya lah. Jadi anda boleh terus sahaja cari semua lagu-lagu nyanyi Abang Baguio ni dekat semua platform media sosial. Okey? Ada komen kat sini. Dia kata next song invite DJ Ain jadi pelakon dalam MV Abang Baguio. Korang macam-macam ya. Mana tahu nanti kan ada keluar lagu baru. Ini bagi depan-depan tu kau sembang. Dia minta betul-betul ni. Ni bukan cobaan ni. Sebelum Ain nak muncul dalam MV Abang Baguio tu nanti, korang pergi dulu tengok MV itu baru Abang Baguio ni. Tajuknya Rindu. Pergi dekat situ dulu. Dekat trending Okey, dan juga daripada susunan maksudnya pemain muziknya lah. Pemain muziknya Ujang. Dan drum Ujang kita oleh Adi Cradle. Bass oleh Robot. Dan juga trumpet tu di kalangan yang tadi saya sebutkan tadi itulah. Pidut, Jasmine. Jadi kat situ antara kelainan sesuatu yang vibe. Bila kita cerita tentang vibe, inilah sesuatu vibe yang perlu saya hasilkan untuk supaya menampakkan kelainan saya dengan nyanyian saya sebelum ni. Jadi saya nampak keberjayaannya lagu ni semuanya tergantung kepada peminat dekat luar sana. Dia orang kena support, sama ada nak dengar sendiri hanya di hujung jari, atau nak dengar nampak lagu ni orang kata dapat menggapai keseluruhan tempat di seluruh pendengar yang ada di dalam negara kita ni. Terutamanya di Melaka FM ni. Tak kisah peringkat umur semua boleh layan. Boleh layan. Yes. Sebab lagu ni terlalu memang in trend. Slay selalu. Lama. What's sebut? Slay selalu. Slay selalu Ini ada komen dekat TikTok ni. Sound lagu Rindu memang sedap. Bunyi stereo dan surround sangat padu. Saya lupa nak beritahu. Kalau korang dengar lagu ni dalam Atmos, dia dalam bentuk Atmos. Kalau siapa pakai Apple, dia akan dapat dengar dalam satu lebih baik daripada surround. Akan dengar gitar part kat sini, suara kat sana. Gitar part dekat ujung kiri sana. Jadi Atmosnya ni apps memang orang kata mantap. Terkini lah maknanya. A++. Kita buat ni bukan kaling-kaling lah. Bukan kali-kali. Kali ni abang in trend. Kita buat bukan kaling-kaling lah. Kita buat ni yang betul-betul. Okey, lagi satu Ain. Sebenarnya usaha saya ni bersama dengan tim. Bukan saya seorang. Jadi kita cuba untuk saya, ini adalah peluang untuk saya dapat satu sepakan penalti untuk saya confirmkan sepakan penalti saya tu masuk ke gawang gol. Jadi yang boleh tolong untuk masukkan ke gawang gol tu ialah kalian-kalian semua di luar sana. Sama-sama kita masukkan masukkan ke gawang. Ke gawang gol. Asyik main bola kan. Masukkan dalam gol. Itulah. Okey bang, I nak tanya, proses rakaman ataupun penciptaan lagu ni mengambil masa berapa lama? Okey, Ain. Sebenarnya, kebiasaannya kalau saya nyanyi lagu yang belet-belet yang awak dengar yang tadi-tadi tu, dalam 2 jam macam tu saya dah selesai. Okey. Tapi untuk lagu Rindu ni,
mencabar akan kemampuan saya sebagai seorang penyanyi artis rakaman, saya mengambil masa dekat nak 5 jam nak habiskan. Kena marah lagi dengan Adi Proyo. Abang kena marah? Apa ni bang? Abang nyanyi macam mana ni bang? Kan? Kita sebab perubahan tempo. Sebab lagu ni dia agak macam tempo dia ada kiraan dia lebih laju sikit kan. Jadi dia lebih mirip-mirip kepada Latin sikit, pop Latin. Jadi saya ibarat macam nak ambil mood tu ambil masa sikit lah. Jadi akhirnya hasilnya seperti yang korang dengar lah. Memang sampai itulah yang saya pun terkejut. Yang orang dengar sebelah saya tumpang bagi dengar pun terkejut. Ni siapa nyanyi ni bang? Sebenarnya ni aku bagi kau dengar nyanyi, kau tanya siapa ni kan? Aku ni kan? Tapi dia kata lain bang, tapi best. Dia kata fresh. Betul. Arrangement music yang fresh. Dan juga biasalah macam tajuk kita pada malam ni, In Trend. In Trend memang slay, bukan kaleng-kaleng. In Trend slay. Aku lupa part slay tu. Kita makan kurma ke kismis ni banyak, aku ingat. Terima kasih semua yang bagi komen-komen padu dekat TikTok ni. Jangan lupa tau, yang mana belum stream lagi boleh stream dekat semua platform music. Okey, dah ada dah. Cari je Rindu by Baguio. Jangan lupa juga untuk tengok MV ni. Sebabnya Abang Baguio ni merupakan artis pertama penyanyi di Malaysia ni yang menggunakan teknologi AI untuk music video. Okey, lagu ni bang, kalau abang nyanyi kan emosi apa yang akan keluar? Memang kita tahulah lagu ni general, tapi bagi abang sendiri macam mana? Emosi dia sesuatu yang meletakkan